Sekarang kita berpindah pada al-fawaid at-tarbawiyah wal fawaidil ilmiyah wal lataif. Faedah dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ilmiah. Yang pertama, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru. Syaitan berdialog, berceramah, bercakap dengan pengikut-pengikut dia dalam neraka. Kata ulama tadabbur, Al-Biqai kata apa? Dalam tafsir Ibnu Ashur. Al-Biqai dan Ibnu Ashur dia kata hikayatu hazihil muhawarah, Allah Ta'ala cerita kepada kita dialog syaitan dalam neraka ni supaya kita mikir mau nak ikut syaitan ke, syaitan akan lari di akhirat esok. Jadi kalau kita tahu dah tak ada faedah ikut syaitan, kenapa kita nak ikut dia? Apa nak turut dia? Tak sah. Pada hari yang tak ada faedah penyesalan, tak ada faedah yauma ya'uddu zalim, orang zalim gigit jari, menyesal dia tak apa yang berlaku, tapi tak ada faedah. Allahu Akbar. Jadi tujuan kita besarkan isu ni supaya orang kafir benci pada syaitan. Kita orang Islam ni insya-Allah kita benci dah pada syaitan. Hari-hari dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, tapi orang kafir tak benci dia sebab dia tak kenal syaitan. Jadi kita cuba cerita kepada mereka keburukan syaitan supaya orang Islam benci pada syaitan, orang bukan Islam pun benci pada syaitan. Ini penting. Dia panggil uslub menjelaskan keadaan. Tapi itu setengah orang ni dak, orang dia tak suka, dia pangkah poster, dia buat tuduhan jahat, itu fitnah nama dia. Tapi kita dengan syaitan ni tidak fitnah, memang dia jahat. Kenapa fitnah pulanya? Tak ada fitnah, memang syaitan itu jahat. Yang kedua, faedah yang kedua, ayat yang sama. Syaitan kata apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Sebenarnya syaitan mengaku, aku tak ada power, aku tak ada kuasa nak menyesatkan kamu, sebab mu ada akal, mu ada otak, depan kamu ada Quran, depan kamu ada sunnah. Apa mau ikut aku? Syaitan pun jadi pening. Illa an da'autukum, aku tak ada kuasa nak menyesatkan kamu, tetapi aku cuba melontarkan idea, melontarkan pandangan, mu ikut aku, sesatlah kita. Ini pentingnya para jemaah sekalian. Biasanya orang nak melepaskan diri, dia akan cari kesalahan orang. Orang nak melepaskan diri kesalahan dia tak tahu orang lain. Banyak kes gini. Sebenarnya saya tak salah. Hak salahnya dia tu. Siapa dia? Padahalnya yang salahnya kita. Tapi kita akan nak lepaskan diri kita, kita menyalahkan orang lain. Ini uslub syaitan. Syaitan kata aku tak ada power benarnya. Tapi mugi ikut aku tu, hak tak betul. Jadi sekarang ni hak tak betulnya awak, bukan saya. Hak tak betulnya mung, bukan aku. Syaitan kata. Payah dah. Dia belakang dah tu. Syaitan ni dia panggil perangkap ataupun pancing. Dia pancing, mu tangkap. Mu salah. Jadi syaitan dia kata dia tak bersalah. Dia kata dia tidak bersalah. Sedap juga dia. Kita ni dalam hidup atas dunia ni pun jangan buat perangai lagu ni lah. Bila kita salah, kita pergi cari kesalahan tu tok atas kepala orang lain. Tak boleh. Kita mengaku salah sudah, tarik balik. Mengaku salah. Baik, yang ketiga, Allah Ta'ala sebut di sini, syaitan kata apa? Maka nali alaikum min sultan, aku tak ada power. Tapi dalam ayat suratul Nahli ayat 100, Allah kata apa? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawna.
power syaitan, kuasa syaitan itu berlaku kepada orang yang berwalak pada syaitan. Orang yang ikut syaitan, syaitan menguasai mereka. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang itu syirik. Ulama tak ada berkata pelik. Dalam ayat Ibrahim, syaitan kata dia tak ada power. Dalam suratul Nahl ayat 1 Allah kata dia ada. Innama sultanuhu kaifa najma'. Bagaimana kita nak kumpul. Sekali ayat nafi, syaitan tak ada power. Sekali ayat isbat, jawab. Jawapan yang pertama, annas sultan ladzi nafahu, hak Tuhan kata syaitan tak ada power tu, iaitulah hujah, dalil yang menunjukkan kepada dia tu betul. Itu memang tak ada hujah. Tak ada hujah. Siapa dia ikut dia, memang orang itu tak betul berjalan. Orang itu tak cerdik. Orang kurang akal, kata orang. Wa amma sultanul ladzi asbatahu, adapun kuasa yang Allah Taala beri pada syaitan, at-tasallut wal ighra, kuasa, orang panggil, orang Kelantan kata kecek. Kecek ni bukan apa, Malaysia kata kecek, goda. Kuasa menggoda, kuasa memesongkan, mengajak orang. Kuasa kecek itu kuasa syaitan. Syaitan memang bijak. Pada itulah Abu Anas selalu kata, syaitan tak akan masuk lorong no entry. Dia tak masuk lorong no entry, tak masuk. Tuan-tuan duduk masjid ni, dia tak mari. Malam ni kita pergi stadium, ada K-pop, ada pesta-pesta. Oi, cabut piyah lah Pak Haji weh. Tak tak? Pergi kata lagi. Dah nak ajak aku. Tak masuk. Dia pergi ajak hak ya, hak tak pakai kerja, tak semayan tu, penuh stadium. Tapi orang yang datang masjid ni, dia mari bisik senyum dulu. Pak Haji, tengok kat kiri kanan tu. Tengok. Pak Haji orang pertama sekali sampai di masjid. Pak Haji orang paling warak kali. Kita perak naik. Oh, bijak aku. Sudah. Tengok. Punah tak punah? Punah lah niat kita. Ini dia panggil syaitan. Dia tak masuk. Jadi bijak syaitan. Jawapan yang kedua, anna Allah lam yaj'al lahu 'alim sultan ibtida'an. Allah Taala tak bagi power besar kepada syaitan pada permulaannya. Mula-mula syaitan jumpa kita, dia tak boleh hodak kita. Tapi dengan lama pujuk, rayu, ajak, kecek, royak, akan kali termakan pujukan. Akan berlaku sedemikian. Karena itulah kata seorang pendakwah, dia kata kita kena belajar taktik syaitan. Tulis, kita kena belajar ilmu strategi syaitan dalam dakwah. Ana mula-mula balik, kita ada perkumpulan, nama dia Skuad Da'i Kelantan, di Kopo di Pulau. Jadi dianjur oleh jabat agama. Masa tu Al-Fadhil Ustaz Saibun duduk di jabat dakwah, banyak idea dia, hafizahullah. Salah seorang daripada pembentang kitanya, mursyid kitanya, almarhum Ustaz Muhammad Mustafa, meninggal dia. Allah angkat darjat dia. Dia lah bentar tajuk. Dia kata kita kena belajar teknik syaitan. Dia kata main apa syaitan? Dengar dulu, jangan marah lagi dia. Dengar dulu. Syaitan ni dia tak akan masuk lorong no entry. Tadi contoh awak dah. Yang kedua, syaitan tak putus harap. Ada orang 30 tahun baru sesak. Awal-awal ni molek ikut sunnah molek. Ujung dunia dia pergi jumpa dengan tok ayah mana tahu, jumpa dalam mana, ngatik dalam gelap. Akhir kali dia tinggal semua ajaran hak sunnah Nabi ni, pergi ambil pelik. Ada. Tengok, sabar dia. Yang ketiga, syaitan ni tak ada MC minta cuti, tak ada. Tak ada minta cuti. Kerja 24 jam. Kita ni asyik nak cuti macam. Lah cakap nak cuti. Cuti. Hari kerja cuti, kerja juga. Cuti tak ada. No cuti syaitan. Dengan boleh. Boleh cakap syaitan ni, na'udzubillah minasyaitan rajim. Tuan-tuan tengok dalam buku yang saya syarahkan, nama dia Hakikat Syaitan Rajim, ada dalam YouTube. Yang keempat,
syaitan kata apa pula yang keempat ni? Faedah yang keempat ni syaitan dia kata apa? Dalam ayat 22 ni keseluruhannya ada 7 poin. 7 poin tanda balik. 7 poin ceramah syaitan dalam neraka kepada pengikut dia. Yang pertama, aku janji dengan kamu dulu kan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan kata kalau muslimah mau jadi fakir, macam-macam janji yang dibuat oleh syaitan. Macam-macam janji yang dibuat oleh syaitan. Ada orang yang terpedaya, jadilah dia. Yang kedua, syaitan mengaku janji dia dulu, janji tidak ditepati. Jadi mana-mana orang berjanji, tak kira lah berjanji dalam ceramah kau, dalam manifesto kau, dalam apa, tak tepat, itu kita panggil spesies syaitan lah gitu. Syaitan manusia dia panggil. Yang ketiga, kamu manusia ni mudah terpedaya. Mu tahu aku tipu, kenapa mu terima? Syaitan marah. Yang tiga, patutnya orang yang berakal tak mudah terpedaya, tak mudah terperangkap. Tak usah kata gapo ni. Syaitan ni bijak. Dia tahu orang yang baru pencen ke, baru habis kerja, yang boleh beratus-ratus ribu ni, dia mari scam. Ada seorang habis dekat dengan 1 juta, kita kemukakan dia untuk buat pondok wakaf sini, tak si akhir kalinya scam ke syaitan manusia, habis duit pencen dia. Nak kata apa? Bijak syaitan. Jadi kita guna akal lah. Tak ada orang baik atas dunia nak bagi harta kita mudah-mudah. Allahu Akbar. Yang keempat, syaitan mengaku bahawa dakwah dia, ajakan dia tak ada langsung hujah, semata-mata godaan. Yang kelima, syaitan ucap takziah kepada pengikut-pengikut dia sebab bodoh ikut dia. Yang keenam, syaitan kata aku tak nak tolong siapa-siapa, sebagaimana kamu tak boleh tolong aku tak boleh tolong kamu. Yang ketujuh, sarraha, syaitan telah menyatakan bahawa memang dia kufur pada Allah Ta'ala. Mu ikut aku apa? Jadi dalam ayat ini akhir sekali syaitan kata apa? Innaz zalimina lahum azabun alim. Kita semua ni zalim kerana buat maksiat, derhaka kepada Allah, maka kita akan duduklah kita dalam neraka, wal iyazubillah. Jadi 7 poin ceramah syaitan kepada pengikut dia. Tanda tuan-tuan, 7 ni supaya kita tidak terjebak dengan mainan syaitan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin.